Hujah Bangi tak valid. Valid lah, betul. Tan Sri Yang di-Pertua, we are judged by our words. Bangi, minta pencerahan. Dah lah, pendang. Saya tak bagi. Apa lawyer Saya pun tak macam bagi. ni? Cak ayam ke? Mana ada lawyer pun? This is my floor. Ini yang masalahnya. Cap ayam, cap kami. Inilah masalah duk kena ni. Duk kena ni pasal inilah. Cap pendang, cap pendang. Saya benar-benar percaya bahawa kita patut menyokong usul ini bukan sebab kita benci sosok Kota Baru ni. Tidak. Tetapi kita patut luluskan usul ini untuk kita bela kemuliaan Dewan kita ini dan pelihara maruah kita sebagai memang cap lah. Bangi mohon menyokong Saya Tan Sri. bantah dengan Kong. Speaker, Yan peraturan mesyuarat ni. peraturan mesyuarat. Saya Besut. nak Bangi betulkan tadi. Tak nak Yan. Besut, kau takkan saya dah bagi. Bagi satu, saya pun ada. Ayalah duduk dulu. Okey. Bangi betulkan balik. Di dalam jawatankuasa hak dan kebebasan ini, kita boleh panggil saksi. Boleh tak kita panggil saksi duduk dalam Dewan? Tak boleh. Bangi, be fair. Dalam jawatankuasa ini kita boleh tunjuk satu-satu dokumen. Kami boleh teliti satu-satu dokumen. Boleh tak semua orang tengok siap dokumen? Tak boleh. Betulkan balik Bangi. Sebagai seorang peguam, bangun. Betulkan balik. Jelaskan tadi. Ini lawyer Cak Ayam ni. Apalah Bangi, malulah. Tan Sri Speaker, minta Bangi betulkan. Itu berkaitan dengan jawatankuasa hak dan kebebasan. Terima kasih. Saya kata kuasa kita mengatasi jawatan kuasa. The point is we are the highest decision making body. Auta. Betul atau tidak? Peraturan. Okey, Peraturan. Auta ni auta. Takkan nak panggil pengurusi masjid masuk dalam Dewan. Saya minta Bangi betulkan. Saya minta Bangi betulkan bahawa kaedah pendekatan dalam jawatankuasa yang dibuat dalam jawatankuasa tak boleh buat dalam Dewan. Bangi kena betulkan. Betulkanlah Bangi. Takut apa? Hujah Bangi tak valid. Valid lah. Betul lah. This is the highest decision making body. Apa belik Bangi? Bangi sebut apa yang dibuat di dalam jawatankuasa yang tak boleh dibuat di sini. No, saya dah kata this is the Saya highest kata decision saya making betulkan body. bahawa tak boleh buat. Dah, saya dah Jawatankuasa tarik boleh balik. panggil saksi, boleh Saya dah tunjuk kata dokumen. tak boleh bawa saksi sini. Mengaku Okey. je lah kalau salah Bangi. Silakan. Okey, keputusan dia ini highest body. Period. Okey. This house is the highest body. Period.